بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. Assalamualaikum. Oh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar bang? Alhamdulillah. Sihat semua. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Esok nak ke KL esok. Oh, esok nak pergi KL. Esok lepas maghrib lah esok. Oh, jadi ke jumpa Bro Remy tu? Jadi? InsyaAllah dia pun tak masuk live banyak hari dah. Itulah takutlah kot dia ada ambil nombor kontak abang ke apa ke, tak ada lah. Tak ada pun. Tak ada pun. DM pun tak ada lah. Tak ada pun. Tak tahulah tengok macam mana, tak tahu lah. Dia pun tak cerita apa pun lah. Tapi nak buat rumah tu lah. Apa nama apa tu? Nina Manja. Ya. Pasal dia kata tak rumah dia tu teruk sangat. Tak apa lah, kita nak pergi tengok lah kan. Abang esok naik dengan siapa bang? Berapa orang? Esok saya pergi dengan orang perempuan ada 2 orang. Oh ya ke? Pasal di sana ada anak sana. Jadi tinggal di rumah anak tu saya pergi lah seorang. Dia anak buah saya ramai tak apa. Anak buah ramai sana. Ada 5-6 orang sana. Kat mana? Dekat Sungai Besar. Dah di Kuala Lumpur. Oh, dekat Kuala Lumpur. Satu lah. Tak jauh mana tu, Sungai Besar tu. Baik jauh. Kalau dekat saya pun nak ikut juga. Boleh lah, nak tengok saya buat datang simple lah. Saya jauh abang nak pergi. Kalau dekat-dekat boleh juga. Zai duduk kawasan mana? Subang Jaya. Oh, Subang Jaya. Dia tak jauh mana, sejam lebih lah. Sejam lebih lah sampai lah. Saya daripada sini 6 jam ni. 6 jam abang 6 jam. Saya berhenti tang tapoh lah. Berhenti tang tapoh rehat sat. Terus pergi lah. Yang tu lah. Tengok kok kan. Tarik. Luar macam-macam kan. Untung-untung dapatlah apa ni. Cincin ke sebentuk lah jadi lah. Siapa yang pergi saya bagi. Kalau Izzat pergi, kalau dapat saya bagi lah. InsyaAllah. Saya bukan benda sekarang ni. Saya tanya tuan rumah tu. Kalau kata tuan rumah tu bagi. Siapa nak? Kalau dia nak pakai kadang tu, dia pakai lah. Kalau dia tak mau pakai, kita buang. Itu ya. Tak ada masalah apa pun. Nantilah. Kalau ada kesempatan bila-bila esok, nanti boleh lah. Okey, baik bang. Malam ni. Hari ni kita kongsi 2 cerita pendek lah. Okey, baik. Boleh bang. Sila bang. Yang pertama, cerita pertama ni, kisah touring kereta. Touring kereta lebih kurang dalam 2 bulan, 3 bulan lepas. Bulan 1 ke bulan 2 lebih kurang tu lah. Toki tu telefon saya. Toki ni lah, dia kawan lah. Dia telefon saya. Dia kata, jalan lori lah. Dia kata, aku cuti lama lah. Kata, setahun lebih lah tak bawa. 9 tahun lah kita tak bawa. Lepas tu duk bawa lah tu. Kata ada duk bawa lori apa, lori ayam tu sat. Kata setahun lebih kot. Lepas tu berhenti lah. Aku tak mau. Kata nak rehat di rumah. Lepas tu nak buat rawatan apa payah. Nak buat jadi pening tak tahu nak buat kerja mana satu. Itu tak apa lah. Okey, dia kata hampir lah hari ni. Dia kata aku pergi kata buat sewa. Hampir ni lori di Pala Batas. Hampir touring kereta di Gerik. Saya kata
Oh boleh juga, tapi dengan satu syarat lah. Awak main letak lori sini, aku nak pergi, memang aku tak pergi dah. Oh dia kata aku dah ajar, dia kata oh okey, aku main hantar lori, dia kata awak pergi, awak pergi. Lepas tu tak apalah, saya pergi, dia main hantar. Lepas tu dia balik kata saya tak apalah. Lepas tu anak kata nak ikut, anak lelaki saya ni lah 21 dah umur dia masa tu. Tahun ni lah 21 dah. Lepas tu lelaki lah. Lepas tu dia tanya ayah nak ikut. Tak biasa tengok orang touring kata ayah ni tengok ayah ni kerja macam-macam. Macam-macam apa saja, semua sapu lah, tak ada kira. Yang dekat belakang tu bunyi kuat sangat tu, kenapa tu bang? Bunyi bunyi cicak kenapa kuat sangat tu? Dia biasalah, saya cerita dia memang jadi macam tu. Dia sibuk nak cerita juga. Dia sibuk nak cerita lah. Okay. Tak apa lah, tak lah itu. Dia kata nak ikut. Ini pukul 1 lebih lah, dia kata. Takkan ayah nak pergi seorang, dia kata. Tak apa, kalau nak ikut tak ada masalah. Kalau ayah dah bawa lori tu, lori ayam tu lagi teruk. Pukul 12, pukul 11 keluar dah. Pukul 4 pagi, pukul 5 pagi, dah kod ni lagi, kita duduk kod sana lagi. Pukul 8 baru siap. 8 pagi. Dekat nak pergi kerik, tak ada masalah, kita. Kita tahu tu lah. Lepas tu, bila sampai apa, kira nak pergi kerik, saya duduk tanya dia, bagi duk telefon kawan tu lah, owner yang kereta rosak tu. Owner kereta rosak ni, dia mampu atas bukit tu atas bukit ni apa, Bukit Baku jalan lama dulu ni, macam mana dia pergi jalan lama tak tahu lah. Sedangkan jalan baru tu dah siap pun lama dah, dia pergi jalan lama agak, padahal bukan ada guna tu apa pun. Jalan lama, jalan baru dia elok sikit, dia pergi jalan lama. Lepas tu tak apalah, saya tanya ada duduk tamat tu nak, heran lah kenapa masuk jalan lama kata. Dia kata aku sesat, dia kata. Kacau kata. Sesat. Aku masuk dia masuk belah kanan, dia 2 simpang, masuk belah kanan sebelum ikan kuari kepala ikan tu. Dia kata aku sepatutnya kan nak tahu hang tak boleh masuk kiri dah. Masuk kiri tu memang jalan lama lah. Saya duduk bak dia tu. Dia kata tiga tu kata. Yang masuk belah kanan tu berapa kata, masuk terus lah jalan tu. Dia kata dia tulis tembok itu ke Baling. Elok lah kata. Dia nak ke Penang. Dia orang Penang. Dia kahwin orang Kelantan. Dia balik daripada Kelantan lah. Dia seorang lah. Lepas tu tak apalah, saya pun elok-elok saya sampai dia kata atas Gunung Baku. Saya kata okey tak apa, kalau atas tu aku tahu lah tempat dah. Saya masuk nak sampai atas tu, saya duduk pergi lampu dia nampak kereta. Saya telefon dia, kereta jenis apa, dia bak lah jenis ni. Lepas tu tak apa lah. Yang saya ni nampak dia keluar kereta apa semua lah. Dia keluar kereta apa semua. Bila sampai keluar kereta apa, dia kata pasal apa, saya kata rosak. Aku rosak ni boleh tengok saja kalau touring naik dah. Saya hampir ambil di perbatasan lah. Aku pergi hantar di rumah tu ataupun hantar pemain, hampa ikut lah. Dia kata bang hantar pemain dah. Okey, hantar pemain, saya pun tarik naik apa semua siap, apa semua siap. Lepas tu saya turun bawah, dia duduk atas. Lepas tu saya pergi jalan tu, owner tu baru main jalan mai. Owner tu pergi sana, duduk dalam dulu. Duduk jalan hutan dia pergi kencing. Dia baru nak mai jumpa saya. Dia kata abang, macam mana abang touring ni kata. Lah tadi bukan aku touring. Lah saya baru mai, dia kata ni. Baru kencing, dia kata. Alamak. Kita Allah Akbar, kita
Nasib baik hang suruh towing kita. Dia suruh towing kita. Ha? Dia batu aku jatuh atas bumbung lah. Ai. Awal lagi cakap dengan dia, belum pukul 3 lagi. Dia dah. Bila tengok, tadi aku tengok aduk atas. Aku tarik towing tadi. Dia duduk dalam kereta, dia pimik barang dia kata. Dia kulak barang apa semua dalam kereta. Lepas tu dia katuk pintu. Lepas tu saya tarik dia naik. Saya kata hang turun lah. Saya nampak dia turun. Dia turun belah kanan tapi yang main tu depan saya. Tak logik benda tu. Kalau kita dia bukan tak logik langsung. Pasal jarak dia tu jauh. Bukan kita kalau kita nak ni pun boleh gagah lah. Lepas tu saya kata ni hang nak main aku lah. Bagus lah kata. Hang bagi mudah ajar aku sikit. Cepat sikit. Saya kata lagi tu lah nanti. Ya anak ni gelisah lah. Ayah tadi siapa dia ayah. Dah hantar dah benda di sini taman. Di sini tempat apa dah. Tempat ni biasalah kita. Bukit Baku ni biasalah dah. Siapa yang besar lalu waktu, siapa yang besar dulu. Lama dulu kalau duk besar lalu ke waktu, dia tahu lah pasal apa tempat tu sejarah dia. Lepas tu tak apalah. Lepas tu kita macam mana bang? Saya dah naik atas lah. Tak apa. Aku tak payah suruh awak naik dah. Kita nak awak naik. Lepas tu tanya dia, abang nak balik. Mana? Nak balik. Pini sekejap lagi nak abang hantar bengkel. Dia abang sekian-sekian bengkel. Okey, kita pergi hantar. Tak apa. Saya hantar lah. Lepas tu lah saya pergi hantar abang luar lah kita. Bawa lori pergi hantar abang tu. Saya kata tu. Lepas tu duduk lah kita lah. Saya kata ada. Abang pergi mana tadi lautan tu? Dia kata apa, tak boleh tahan. Dia kata lebih baik aku duduk lautan tak apa. Dia kata daripada aku duduk tani. Kata aku duduk tani, ya Allah. Kata dia main macam-macam. Ya ke? Dia main turun. Saat dia turun dia katuk kereta dengan kain putih lah. Dia kata Allah Akbar. Dia kata dia tak boleh tahan. Dia kata aku duduk sana. Dia kata aku pergi duduk ujung tu. Aku duduk tengok dia. Lepas tu baru aku nampak lampu. Kata lampu ni lah. Lampu kuning tu. Duduk pesin tu. Lampu emergency tu. Dia kata apa? Aku nampak lampu tu yang aku main tu kata. Bila aku tak apa berani. Bila aku duduk tengok lama. Lepas tu kita kata ada orang macam orang mengendak kata. Anak dok bang. Dia mengendak sungguh lah mengendak. Tengok yang mengendap tu baru betul orang lah. Aduh. Lepas tu tak apalah. Bila dah dia tak tahu. Dia kata dia kata duduk situ. Kata bila duduk lah kereta dia katuk kereta dengan kain putih. Dia kata Allah kata jadi macam lemah. Macam orang kita duduk layak. Dia kata lari keluar. Okey balik. Bila duduk keluar dia nampak benda terbang. Dia kata benda putih dia terbang. Aduh. Lepas tu tak apa lah. Lepas tu dia kata ni tadi abang tahu lah tadi tang pokok tu ada pokok cabang tu. Dia kata tentu lah tu. Dia kata dia suka piduk yang tu. Dia kata tapi dia pusing memang dah ada yang tu. Kata tak apa lah. Kata bagus tadi dia bawa sembang dengan aku. Kata aduh. Berani betul dia. Nak buat je lah. Memang tak ni. Memang jalan tu memang orang tak lalu dah. Memang ada orang lalu. Tapi jarang lah kata. Kalau kata musim perayaan pun dia payah situ. Kawasan tu payah jam. Kalau dia depan sikit dia jam lah. Dia daripada apa jeli tu. Lepas pada jeli tu mungkin jam. Dia sebelum dah tu dia tak jam. Nasib baik dia apa, dia tak pengsan. Pusing-pusing tengok kan kat pokok cabang. Pengsan dia. dia pun nak ni lah tu, teruk lah tu. Orang kata apa? Kira orang kata apa? Duk mengucap dia kata aku sampai tak kerti baca apa dah kata. Duk sembang lalu ni aku pun tak kerti baca apa pun tak kerti baca dah kata. Jadi bodoh tu. Alik bata lah. Dia kata apa? Dia kata
nasib baik hamai kata. Tak apalah kata. Aku pun duk kita nak mai tak mai sama banyak lah. Pi telefon toki tu. Macam mana ambil aku ambil lah. Aku sampai dekat ni. Dekat Penasrai kata. Lega kata. Hang kena lah ni. Hang kena aku lah kata. Cerita dia. Dia gelak sungguh. Dia kata memang aku tak ni. Dia hantar 10,000 aku pun aku tak pimik lah kata tu. Biar pi kat dia lah. Pasal kawan tu kawan aku lah kata. Aku gagah suruh panggil hang pimik. Pasal aku tahu hang boleh pimik. Kalau aku rasa aku duduk tantu lah kata. Aku tak boleh. Tori naik pun tak boleh kata tu Ustaz. Dia duduk kata tu lah. Pasal dia tahu lah kata. Jadi hang lah ni. Hang kena aku kata. Dia kata. Dia kata dia minta maaf kata. Dia terpaksa buat lah kata. Kalau tak buat lagu tu hang tak kata lagu tu hang memang hang tak pi lah kata. Dia kata tak apa lah kata. Lepas tu dia minta maaf lah apa lah kata. Tak apa lah minta maaf bagi lebih sikit. Berlambak lah kata. Dia kata tak apa lah kata. Aku bagi lebih sikit. Balik kawan tu sampai muka lain kata. Dia kata Alhamdulillah saya biar lah bini dia tak ikut balik dia kata. Bini dia 2 hari 3 hari baru nak balik. Baru nak dah balik. Dia kena balik lah kerja. Tu yang masalah tu. Tu sejarah dia tu kita. Tapi masa apa nampak tu bang, memang macam orang betul sebiji macam manusia macam betul lah. Macam kawan owner kereta. Sebiji bang Dia tengok lah, duk perasan dia tengok muka dia. Tengok lah ada satu lagi. Lah ni okey lah ni dia turun. Okey lah ni dia turun naik. Sebelum turun naik, dia pun akan ambil barang-barang dalam kereta. Boleh dalam lori. Pasal apa? Pasal barang-barang penting lah. Boleh lori. Dia ambil bubuh semua. Barang semua ada lah kereta. Hak tu yang kita muskil satu, barang yang dia ambil ni memang ada dalam kereta. Macam dokumen apa semua ni apa geran kereta dia bawa geran kereta. Dia ambil geran tu pun ada dalam lori. Hak tu yang heran. Sekali dengan owner tu kata bagus lah dia dah tolong hang kata. Saya dah kata gitu. Tapi biasa kita dengar kalau dia menyerupai orang ni dia apa cara dia lain sikit lah. Dia banyak diam. Dia tak banyak bergerak kalau dia menyerupai ni. Yang ni tak ada lah. Ni memang gajin sungguh dia buat kerja lah. Dia memang macam orang tu. Masya Allah. Dia pun ni main 2 orang kembang ke. Saya duduk target dulu tu lah. Memang tak perasan sungguh. Jadi benda sama. Dia kata, ni orang ni. Ni siapa dia? Bila kali-kali ni tengok tak ada. Nasib baik tak ada. Kalau ada, haru. lepas tu cakap dia pula lah. Okey, baik bang. Boleh kita masuk yang kisah yang pengalaman yang kedua kot bang. Boleh bang? Okey, pengalaman yang kedua ni pengalaman tarik barang lah. Wow, menarik. Tapi saya ni yang kerap duk main ni duk bertanya apa tentang ilmu tarik barang ni apa semua. Duk sembang lah. Ada 4 orang nak buat 3 orang nak buat ni dia memang agresif lah. Kalau kita nak pergi mana pun dia akan ikut pergi lah. Kalau tempat-tempat yang ni apa semua dia akan ikut lah. Satu masa ni dia kata kat saya, dia kata dia panggil ayah semua. Dia kata ayah dia kami ni ikut sampai 9 tahun lebih dah. Takkan tak rasa nak ajak kot. Dia kata tu. Lepas tu saya ni duduk fikir mereka ni main ke apa. Saya kata mereka kalau tarik barang ni dia kena berurusan dengan jin. Hampa sanggup ke nak panas barang apa semua, nak panas badan ke apa ke. Hampa sanggup, okey aku tak ada masalah. Kalau hampa tak sabar benda ni habis. Lepas tu dia fikir yang ada situ ustaz saya pun ada seorang. Dia kata dia pun teringin nak tengok. Dia kata nak belajar.
Saya kata belajar ni pun tak habis dah. Nak belajar ni siapa? Lepas tu saya kata, lah ni macam ni saya kata. Okey. Kita naik Gunung Jerai. Kita akan kita naik Gunung Jerai. Aku ada hadiah untuk kamu bertiga. Saya kata tu. Dia ingat. Okey. Tapi naik pukul 11 lebih kami berhenti makan apa semua. Lepas tu pukul 12 lebih. Naik pukul 12 lebih 12.45 sampai Padang Telaga duduk lihat sat. Pukul 1 tu kami naik 1.45 sampai sana. Saya masuk kok ni, saya tak pi Padang. Saya pi apa tu ni, Air Terjun Puteri. Okey, saya pergi sampai sana. Saya kata okey. Lepas tu saya buat. Lepas ni duduk dekat dengan situ. Saya kata buat nampak lah apa semua, kemah apa semua siap. Jadi aku beritahu lah apa. Lepas tu okey, bila sampai masa dia, saya kata apa? Saya tak kata saya cuma kata saya ada hadiah tu untuk apa tu. Saya kata betul lah. Okey. Lepas tu saya buat. Dia timbul di batu besar. Ada 3 biji batu besar di situ. 3 biji timbul batu lah sebesar anak jari ni. Batu biasa lah untuk orang buat cincin lah. Satu warna hijau, satu lagi warna satu warna hijau, 2 warna merah. Memang bercahaya betul lah. Bercahaya betul. Bila saya kata saya kata kat Ustaz, boleh yang tu panggil Ustaz Pemik. Tahu apa yang dia kata kat saya? Allah, dia jatuh di batu. Itulah dia main baling-baling pula dah dengar tu bunyi tu. Lepas tu tak apalah, saya tanya Ustaz, itu bunyi pelik ni. Dengar bunyi Ustaz ni? Ada orang batuk kat belakang abang? Tak ada. Mana ada orang, saya seorang duduk luar. Sebab tu saya buka duduk luar. Macam ada orang bunyi berdehem kat belakang. Ayuh. Biasalah rumah saya ni macam-macam. Kita ada buat kerja tu, biasalah. Kalau kita bawa lori, penuh lori rumah, hak tu lah. Lepas tu saya kalau abang alias naik kotak, saya tak pasang music background tau. Korang semua kalau perasan, kalau abang alias naik, saya tak pasang music background. Sebab abang alias punya music background kat belakang tu lagi awesome. dia ikut nasib lah. Kalau ada rezeki dengar, saya tak nampak lagi benda-benda yang ni. Ya, kalau kita minta mereka bagi izin, saya tunjuk lah. Saya buka terus ya, bagi tunjuk kalau rezeki betul ya. InsyaAllah tu ada tu. Saya ikut memang ada. Dulu saya ikut support saya tu ada. InsyaAllah ada rezeki tu. Kita nak tengok mana tahu kan. Sama ada percaya tak percaya tu terpulang benda ni kan. Okey, baik bang, kita sambung tadi. Kat mana tadi? Kat Ustaz tadi. Kat Ustaz dia cakap apa? Okey, saya bagi tahu Ustaz tu ada yang situ hak Ustaz. Lepas tu saya kata ada ambil lah, ambil. Mungkin jarak dia lebih kurang dalam 80 ke 100 kaki lebih kurang tu lah. Waalaikumsalam macam. Boleh nampak. Boleh nampak pun. Boleh nampak, kita macam saya pun boleh nampak dia lagi. Tapi dalam kawasan ni lah, kawasan Air Terjun lah. Ni baru saya berdiam lah. Dia dah salah langkah lah.
Lepas tu dia kata tahu apa yang dia kata kat saya. Dia kata kat saya, dia kata ya, saya nak belajar kat ayah kata nak belajar ilmu. Tapi kita tak mau guna benda-benda yang macam tu untuk buat rawatan. Pula dah saya kata. Saya tak boleh terang kat mereka. Apa pun saya tak boleh terang kat mereka. Saya cuma sampaikan kepada mereka hajat. Tapi saya tak boleh terang kat mereka. Okey, yang nombor 2. Saya kata kat nama dia, saya dah panggil Abang. Okey, saya bagi tanya dia. Abang tu bahagian. Okey, ambil. Dia kata, ayah saya ada anak kecil. Pasal apa, takut lagi apa-apa pasal benda tu mesti ada kadam. Saya tak boleh kata apa, saya tak boleh nak kata benda tu, saya tak boleh bagi terang kat dia apa. Saya cuma kerja saya untuk sampaikan saja benda tu. Okey. Lepas tu bila kata dia kata begitu, dia kata dia anak kecil ni tak boleh, kata saya lagi pun benda tu tak perlu kot, dia kata. Saya kata, lepas tu orang yang ketiga saya kata pula, pergi ambil bahagian. Kata bahagian dia tu jauh sikit lah, lebih kurang dalam 150 kaki ke 200 kilo tu lah. Jauh dia lah. Okey, lepas tu saya kata, pergi ambil. Dia kata, benda ni mesti ada kadang tu. Tadi tengok duk gelap elok. Kata ayah tepuk kata lantai apa tanah, kata dia keluar cahaya, kata. Dok, benda tu macam mana boleh keluar daripada batu? Daripada batu besar keluar apa? Dia duduk atas batu kecil. Dia duduk atas batu tu macam mana? Dia fikir tu, dia kata, tak boleh kot, tak pergi. Saya rasa tak mampu, kata. Saya takut ada kadang, takut dia ganggu. Lepas tu, saya kata, macam mana? Tak mau juga? Tak upaya, kata. Saya pasal ada anak, dia kata. Anak setahun lebih tapi saya tak wani, kata. Macam bangga ni dia, anak dia baru lepas salin dalam lepas hidah lah anak dia pun dalam 100 hari gitu ya. Lepas tu okey, habis lah kan 3 kan. Saya kata okey, aku nak kata lah, macam mana? Saya tanya dia apa, tak apa, ikut ayah. Saya buat saya baca saya dia benda tu saya tahu nanti dia lama-lama dia jadi macam orang kata apa, macam pudak tu. Dia mula cahaya, lepas tu kalau lama pudak habis tu hilang terus. Lepas tu ambil suluh dia memang tak nampak. Tadi suluh tu memang nampak dia ada sikit batu. Ni bila suluh balik memang tak ada lah, benda tu masuk dalam lah. Lepas tu saya duduk panas ni, memang panas ni. Saya memang panas. Saya kata tunggu keluar pada gunung. Saya keluar sekali hampa sakit hampa. Saya duduk kata hati, saya mampu kata hampa ni, kata aku. Saya kata dah lah hampa tak mau, ni tak mau, ni tak boleh, ni tak boleh. Ni jom kita balik lah. Aku sakit hati dah. Kawan tengok muka lain macam semua. Saya memang panas tu. Tak apa. Balik, turun gunung jalan, turun gunung. Masuk saya kata lah hampa berhenti kedai mana-mana tu. Aku nak rehat, aku kena ayak dah. Lalu kita tak bisa minum air, saya tak bisa minum air. Kali itu depa terkejut, saya minta ayak air. Memang panas dia dah. Kalau pegang air ni boleh cayak begitu lah, kalau letak atas kepala. Memang panas dia. Itu tak apa lah. Batu kerak dia tu ni. Kenapa? Takkan dia tak pergi simbang kot. Kan? Nak cerita bukan nak ni. Tak, bukan cerita pasal dia pun, sibuk ke. Aduh. Lepas tu saya sampai kedai
Ipar tak cakap, sengak, semua sengak. Lepas tu orang tak ada, pukul 3 pagi dah orang tak ada di kedai tu. Saya kata pergi duduk ujung-ujung sikit. Aku dah ada benda lagi aku nak sembang apa. Lepas tu dia duduk lah ujung tu, memang tak ada orang lah. Dah jauh sikit pada kedai. Dah luar pada kedai lah. Tak apalah, order ayak apa semua. Lepas, macam mana ayah boleh minum kopi ais pula ni? Tidak, selalu tak minum. Ni aku panas dah ni, dia kata ni. Aku panas hari ni, aku memang panas lah. Ngampau dah. Pokok sengak semua. Lepas tu, saya tanya Ustaz, pasal apa? Ada masalah apa? Pasal apa tak ambil? Dia tadi di rumah tadi, pasal apa yang hampa keluar benda ni, kata. Hampa cerita benda ni. Hampa cabar aku, kata. Hampa suruh aku ajak. Tapi benda ni, kata, aku ajak. Cara nak ambil pun. Buat dah lagi. Cara nak ambil benda tu Aku bagi ayat ke hampa. Aku semua dah. Pasal apa? Hampa takut apa? Aku ada sini. Takkan aku nak biar hampa mampu yang tu dah. Dia kata memang pandai. Dia kata lepas tu ada masalah apa? Hang tak cukup apa yang hang baca lagi kitab. Hang tak cukup baca kitab lagi tak apa. Nanti pergi di rumah aku pergi baca lagi kitab aku dah. Berlambak kitab dah baca dah. Dia kata lepas tu dia kata pasal apa kata ya? Hampa kata seorang-seorang kata memang tak guna. Sungguh hampa cabar aku. Hampa tanya aku asal usul aku. Tapi bila aku cerita asal usul aku bagi tahu hampa semua. Lepas tu hampa tak mau hargai langsung. Hampa tahu tak apa yang dia bagi tadi sebagai hadiah. Hadiah untuk apa? Apa salahnya hampa simpan? Kalau kata kadang selalu hampa duk tengok aku biasa tak kerih yang boleh bergerak pun aku benda tu aku matikan dia, aku buang kadang. Pasal apa dia tak bergerak? Benda simple, bukan hampa tak usah tengok kata benda-benda ni. Pasal apa yang hampa buat benda yang bodoh kata. Hampa minta tapi bila hampa aku bagi hampa tak menghargai langsung. Kata kami silap ya, kata dia kata hampa kata hampa nak belajar ilmu ni, tapi hampa sebagai hadiah dia bagi kat hampa pun hampa tak boleh terima. Macam mana hampa nak belajar ilmu dia? Saya tanya tu macam mana hampa nak belajar? Hang tolong beritahu aku. Macam hang lah, orang hang mai rumah orang kata orang raih hang, orang bagi kat hang tenda hati kat hang tak mau ambil, apa perasaan dia apa? Hang tolong beritahu. Lepas tu hang pula cerita kita. Lepas hang tak mau terima, lepas tu hang cerita pula hang nak pergi sembang dengan dia pula lagi. Dia nak tengok muka hang tak? Kalau orang pula kita fikir daripada logik dia nak tengok tak kita? Mampu dia tak tengok kita. Memang tak. Lepas tu apa nak? Lepas tu Rocky menyesal kata. Saya tanya Ustaz. Aku ni barang aku berlambak kerih ada. Selendang puteri pun ada kata. Banyak benda lagi kata. Aku boleh guna benda tu dengan rawatan aku cukup mudah. Benda simple lah aku buat. Tapi aku tak mau benda tu. Benda tu orang kata apa? Sebagai hadiah aku simpan benda tu. Aku tak mau guna untuk buat, aku guna untuk rawatan. Sedangkan benda tu untuk rawatan. Tapi aku tak guna. Pasal apa? Aku nak terang itu. Selalu aku sebut apa? Saya bagi tahu saya. Selalu aku sebut apa? Hang tak ingat aku sebut. Ni Ustaz muka merah ni lah kata. Dia pantai cukup-cukup. Dia kata selalu hang tengok aku buat macam mana. Aku ada guna benda-benda tu. Dia tak ada je. Tu. Habis hang nak petikai bawa benda tu. Hang seolah-olah macam hang kata aku guna benda tu. Pasal apa yang hang sebut kata benda ni hang kata tak boleh pasal kalau ambil lagi kita tak kita mendua ke Allah. Habis selama ni aku mendua ke Allah kata. Aku buat benda ni kata. Adakah aku guna benda-benda begini? Aku kata gunakan kuasa Allah untuk diri aku, untuk aku buat rawatan. Aku tak pernah guna benda-benda ni semua. Benda yang dapat hadiah apa semua untuk buang apa kerih apa semua, untuk buang bisa apa semua aku tak guna. Aku guna kederat aku, tanganku. Dengan kuasa Allah semua, bukan kuasa dia. Simple lah bila kita guna kerayok lah ni. Nak tanya ajak lah. Kita tanya satu. Pula dah.
Okey, saya nak tanya satu je. Okey, ya. Okey, dia dapat satu kerih. Sebilah kerih. Mhm. Kerih ni dalam mimpi dia cerita, kerih ni boleh buat penawar untuk lumpuh. Adakah Izzat nak guna kerih tu untuk kita buat rawatan untuk lumpuh? Ataupun kita nak guna tenaga kita untuk buat rawatan? Oi, susah Macam ni. mana? Susah ni soalan ni. Tak. Benda ni simple. Benda ni simple je. Okey. Simple Simple lah. Okey. Lah ni kita guna kerih ni untuk kita guna rawatan. Okey. Orang pandang apa? Orang akan guna apa? Orang akan kata apa kat kita? Pandai serong lah kata kita guna Tak. Dia tak, orang takkan pandang tengok. Orang kata apa? Weh, hebat tu kerih hang tu. Kerih hang boleh rawat apa lumpuh pun hang boleh tok tu, hang tarik itu 2-3 kali dia boleh okey tu. Nampak tak? Jadi letaknya Allah di mana? Di belakang benda tu ke ataupun di depan? Di belakang. Nampak tak? Kita automatik kita ni akan rasa gah. Oh, hebat kerih. Oh, kerih aku memang hebat. Habis cerita. Tak usah kan katuk cerita lah. Habis cerita. Nampak tak? Itulah punca dia tu. Punca kita ambil barang ni untuk kita guna untuk rawatan. Kalau yang terbaik ni kita gunalah tenaga kita pasal apa yang kita minta ni kerana Allah akan restu apa yang kita minta. Tak perlu dengan benda-benda ni. Ambil simpan koleksi ya. Saya koleksi ya simpan. Saya boleh tangkap gambar dalam rumah saya. Macam-macam dah. Izzat dah nak apa abang saya. Aduh, jauh abang. Kalau dekat saya dah pergi dah abang. Abang koleksi apa yang nak? Kau kata, macam ni tok macam ni lah tu. Memang aku dapat dengan jalan apa aku letak di kiri kanan ni dah rumah aku pintu masuk. Itulah tu. Lah, sana dah. Nasib baik jauh. Kalau dekat saya dah pergi dah rumah abang tengok. Ya, banyak orang yang kan. Saya kata okey lah ni kita nak test boleh. Kita nak uji boleh. Tapi setakat uji ya. Kita tak mau guna benda ni sebagai untuk kita 100% untuk kita guna. Tak mau. Kita nak test lah. Nak uji lah. Saya kata, kaki aku rasa lutut aku ni rasa tak boleh jalan kata. Sakit. Okey. Lalu ni saya ambil kerih tu, saya buka, selawat 3 kali, buka. Dia memang bau, dia akan lama-lama dia akan bau satu rumah. Walaupun kerih tu tak biasa bau apa minyak. Langsung dia tak biasa bau. Dia akan bau satu rumah. Bila terletak di lutut ni, tarik 3 kali, boleh makik lah jalan. Dia saya urut orang Lumpur sama. Saya urut. Saya tak guna benda-benda tu. Okey, baik bang. Ni dia dah jauh lagi dah ni bang. Patah balik pada tiga orang tadi bang. Tu dia dah pergi jauh ni. Okey. Sambung kisah. Okey. Bila saya tanya depa kata tak mau. Okey. Bila seorang ni dia kata apa anak yang saya jawab habis lah tiga soalan tadi yang ustaz tadi ni. Yang ustaz pun kita jawab yang soalan tadi lah ni pasal kerih tadi, pasal benda tu. Dia takut guna benda tu untuk nak buat rawatan. Saya kata benda ni kata macam saya cerita tadi lah, benda ni tak semestinya guna untuk rawatan. Kita boleh simpan pasal apa benda yang ni. Okey, selama ni hang belajar dengan aku, apa yang dapat? Memang dapat ilmu. Apa yang hadiah yang dapat daripada aku? Tak ada. Kosong, tak ada apa. Jadi law ni kata ada aku ni minta benda ni. Minta ke Allah Ta'ala, minta benda ni kata kat hampa. Tapi ada lah hampa dah jadi. Tak ada, hampa tak mau nak harga. Sayang bang. Sayang betul lah. Kalau saya ambil tiga-tiga tu bang. Dia yang seronoknya bila kita tahu ustaz dia tunduk lah. Tengok ayat mata dia keluar. Saya biak lah dia. Saya tak mau layan dia. Lepas tu saya kata bang, hang masalah apa pula? Hang masalah apa yang hang tak boleh ambil? Dia kata,
Benda tu ada kadam dia kata dia tak berani dengan benda-benda. Habis hang belajar aku untuk apa? Habis bukan aku jenis aku duk menari ke apa boleh lah hang ikut aku kata. Ni aku buat kerja macam ni. Kita bermusuh dengan depa. Jadi benda ni hang takut apa? Kata. Lagi hang kata benda tu berkadam. Benda ni kata aku bisa boleh buang benda ni kita. Benda tu aku asingkan dia dak kadam tu. Ha? Jadi benda ni sebagai koleksi apa? Koleksi untuk apa? Ha? Guna benda ni. Tengok benda ni pasal apa? Hampa akan rasa bangga pasal apa? Hampa belajar aku hampa dapat hadiah. Ha? Aku selalu minta benda ni dengan aku buat tenaga aku sampai nak mampu dah kata apa. Ha? Nak bagi kat hampa, lepas tu hampa tak bisa nak hargai. Ha? Lepas tu okay, tak apa. Lepas tu dia senyap. Lepas tu saya pergi kat Am pula. Saya kata, Am hang pasal apa pula? Pasal apa tak ambil? Dia kata, saya pun macam bangah juga. Kata, saya tadi bila aku buat kerja, aku pergi satu tempat. Bila aku kata, aku nampak benda ni satu, hang kata 10. Hang nampak? Ha? Mana hang ni lebih hijab pada aku. Aku selama ni sengak kat hampa. Aku sengak kat hang. Ha? Aku nampak satu tapi hang kata 10. Bila aku nampak 10, hang kata 40. Ha? Hang nak lebih daripada aku tapi hang kata bila aku suruh buat kerja yang macam ni, kerja ringan macam ni pun hang tak boleh buat. Ha? Jadi hang nak sebut benda-benda tu yang banyak siapa? Dia sangat tahu. Hampa rasa hampa rugi. Memang kami rugi dah. Sepatutnya benda ni kita buat satu hadiah. Pasal apa? Kita belajar selama 9 tahun ni kita dapat satu hadiah. Ha? Bila kita cerita orang nak bagi kita dalam perjalanan dia untuk ke sana, ha? Ilmu ke sana, dia akan bagi satu hadiah kat kita. Nak uji kita. Nak kunci kita punya minda kita jadi bodoh. Tapi bila kita bodoh ni hampa, terlampau jadi sampai bodoh sampai tak boleh nak fikir apa. Saya kata tu. Kalau saya ni ambil cawan ni ponggai lah kata. Memang saya panas betul tu Tak, benda tu sayang lah. Bukan senang benda tu. Lagipun saya tak boleh pula cakap. Tak boleh kata, oh, saya tak boleh terang kat mereka di situ. Ha? Tu, kata orang kata apa, amanah daripada sana tu. Amanah daripada pengurus apa orang kata apa penakluk Gunung Yurai ni yang bercerita macam tu, dia tak boleh terangkan benda tu. Cuma kita nak tengok kekuatan dia punya dalaman depa macam mana. Tapi bang, masa abang nak pergi naik atas tu, ada hadiah tu, maksudnya abang tak tahulah hadiah apa yang akan dapat je. Bisa dalam perjalanan tu kita dah tahu dah. Oh, dah tahu lah. Dah tahu dah. Cuma kita tak terang kat mereka. Bila kita terang, kan tadi mereka kata dah, mereka nak belajar ilmu macam ilmu tarik benda. Jadi yang tadi ni, mereka tarik tak? Mereka tak tarik kan? Mereka tak tarik, tapi mereka dapat percuma. Sayang ada benda tu. Sayang abang. Lepas tu bila kita nak minta ilmu tu, kita boleh dapat tak? Macam orang lah, kita tak mahu benda dia. Lepas tu kita pergi jumpa dia, kita orang kata apa? Nak belajar ilmu dia. Adakah orang nak ajak kita? Mampu orang tak ajak. Dia kita pun balik pun saya duduk melengung, saya pun duduk fikir balik. Saya ni. Tapi tak apa payah, tak boleh kontrol marah. Dia memang saya jenis panas semua. Kalau kata dengan anak buah memang saya, kalau kita maki-maki semua. Kalau tak betul. Kata kalau kita saya buat benda-benda, kalau kita saya suruh buat macam ni, dia buat macam ni, saya kena maki lah. Nak mampu aku kata, bukan apa. Kalau kita tahu tu. Tu cerita dah tu. Cerita pasal narikan barang, tarik batu ni jadi ni. Proses nak belajar bang ilmu tu bang baru permulaan dah fail habis. Dia kata silap depa lah. Lepas tu nak pergi dia kata hampa nak pergi hampa pergi.
Kata kami nak kena pergi tidur sana. Saya kata nak pergi tidur apa pergi, apa nak buat, ikut apa. Apa nak pergi buat apa apa nak tarik benda apa tarik. Apa ingat benda ni belajar macam ilmu orang kata apa ilmu sejarah kata. Lepas tu hang belajar hang boleh pandai. Dia lah. Benda duduk dalam kita hang boleh belajar boleh lah kita nak main. Benda ni kena main betul tu. Tak apalah. Lepas tu pakak ngisai. Tengok pakak keluar air mata kata. Betul juga ada kata pasal depa nak belajar. Depa akan bagi mula dulu. Mula benda yang orang kata apa yang depa rasa mampu nak ambil. Sedangkan benda yang ada pun yang nampak depan mata pun tak mampu nak ambil. Sebab tu saya kata orang yang sembang banyak, orang sembang kuat, pembohong lah buat kerja ni. Hak tiga-tiga orang sembang kuat tu. Saya panggil pergi. Nak bagi hak lain-lain tak kalau nak benda-benda tu tak kalau dia tak mau. Hak tiga ni dia teringin. Teringin dia pun nak belajar. Tapi belajar apa nak pergi suruh pergi ambil pun kat orang ni, hang nak belajar, hang nak tarik. Dengan benda-benda lain keluar ke apa. Kata sekali hampa nak lari ke mana? Hampa nak tarik benda tu, hampa tarik hari ni juga boleh timbul ya. Kadang-kadang sampai 3-4 hari saya pergi. Kadang 7 hari saya pergi. Baru boleh saya dapat satu barang. Bukan senang benda ni. Saya sembang lah. Saya duduk sembang macam orang seberang kita duduk tepuk-tepuk. Ni keluar benda. Jangan sembang lah. Saya pergi Telaga Putih ni kata duk tarik benda ni kata. Saya pergi 2 kali 3 kali lah. Last kali ada panggilan untuk saya pergi pun saya tak pergi lah. Saya tak mau. Tarik keluar benda tu anak buah saya tarik lah dia tarik balik. Dia tak mau bagi. Tu kata bukan senang benda-benda nak tarik danau memang susah. Anak saya tak mau cerita tu perempuan tu. Mungkin sampai KL esok dia bagi dia cerita lah. Pasal tarik danau. Dia tak mau cerita lagi takut orang tak puan yang yakin. Kita bagi dia cerita sendiri. Kita bagi dia cerita sendiri. Boleh. Kita pujuk dia tengok. Okey, baik bang. Kita pun dah hampir 1 jam dah ni bang. Mana naik je? Belum. Tak ada orang kita tiba 1 hari. Tak apa kot nanti. Tak apa yang tu kita sambung malam lain lah kot bang. Boleh bang Boleh, tak ada masalah. Okey, abang besok naik KL Besok maghrib. Lebih kurang dalam lepas maghrib. Habis okey. Siap abang semua, perempuan siap abang semua saya pergi. Abang pergi Sungai Besar tu hari Sabtu Ahad. Tak tahu ni, dia tak bagi keputusan lagi. Oh, yang si tuan rumah tu tak bagi keputusan lagi. Dia tak ada. Dia tak tahu keputusan, dia nak tanya suami dia dulu. Saya kalau kita beli ni dia tak boleh keputusan satu, dia kena keputusan semua. Kalau nak buat rumah tu waris semua setuju nak buat, saya buat. Kalau waris tak setuju, saya tak buat. Maksudnya belum tentu lagi lah abang pergi ke rumah tu ke. Tapi yang 2 kerja tu ada dah lah. Dia duduk telefon dah ni, duduk kalut ni. Kalau suruh saya pergi lah. Yang buat dia kedai dengan tarik benda di kedai. Lepas tu dengan benda dia suka terasuk. Dia pasal dia macam saya cerita hari tu lah, dia bila mengandung dia akan guguk. Benda ni daripada tahun lepas lagi saya cerita, tahun ni dia kalut lah. Pasal dia kena dia kata macam mana yang sebut macam tu jadi, dia kata. Lah kita kerja kita tahu lah apa nak jadi. Kalau kita buat lori pun kita tahu lah jalan ni macam mana. Kita dah tahu dah jalan dia macam mana. Tak tu lah. Lepas tu tak apalah. Hak dia lah. Kalau ni ada 3 orang yang saya nak buat. Dia tak ada masalah.
Itulah nak lah. ingatkan kalau abang pergi ke Sungai Besar tu kita nak tahulah apa dia punya ending dia kan. Tapi kalau tak pergi tak apalah. Kita kongsi cerita lain lah. Tanya semua pasal dia sebut Betul lah. dia sebut tu abang mampu tak kata nak buat ni. Pakcik mampu tak buat ni. Saya kata saya buat aja insya-Allah lah kata saya bersama dengan Allah. Selagi dia tak ada kuasa lain selain kat Allah yang lebih hebat. Saya kata betul lah. Dia kata tak apalah. Saya tanya tunggu. Pasal saya duk pi ni dapat 2 biji rumah yang agresif ni 2 biji rumah lah. Hak lain-lain tak ada, tindak balas apa semua ada lah tapi tak macam yang di rumah yang saya cerita tu. Yang di baling tu yang kata sampai tepuk ni keluar darah aku, mosek apa semua. Mosek tu dia merekah apa. Saya korek benda, depa korek benda tu kan. Saya tak korek, depa korek semua. Depa buat semua, saya tak mau. Saya kata lagi aku tak mau lagi hampa duk kata aku bubuh benda apa aku tak mau hampa korek sendiri. Lagi pun korek bukan senang kata, hampa korek sendiri kata. Kalau hampa bagi upah aku korek dah. Tak kalau tak bagi upah aku korek, hampa korek lah sendiri dah. Gila mosek kata. Tebal je dalam. Yalah. Okey baik bang, nanti kita sambung lagi bang. Boleh bang Okey. Okey, apa pun terima kasih bang kerana sudi berkongsi kisah dengan kita semua bang Ya. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Ya insya-Allah. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum.